corazón, mi corazón. E si riempiono gli occhi con le onde del mare. Ogni volta che va male ne dobbiamo parlare. Alhamdulillah, so sekarang kita orang dah sampai ke last Airbnb kita orang dekat Candlestick. So kita orang baru touchdown dekat dia punya train station. So sekarang kita orang nak pergi check in Airbnb. Bukan check in lah, just drop back dekat Airbnb. So how our view? Jom kita tengok. Awesome. So ini area station Candlestick. So let's check in. Okay, so to our Airbnb area. So sekarang kita dekat Candlestick. Now kita nak ke our Airbnb dekat depan tu je. So rendah sikit kawasan yang berais. Ya. Yeah. Airbnb kita ada sungai. Tu. Cantik ah. Ini homestay kita orang dekat Candlestick. Kita orang stay dekat sini 3 hari 2 malam. Dan ni dia punya dining area, living area, dan dekat luar tu ada tempat untuk santai-santai lah. Actually kita buat tempat untuk pakai kasut. So kat sini juga ada disediakan kitchen, so boleh masak. And then jom kita naik atas pula. Atas ni semua bilik je. Total dia ada 4 bilik. Dan mostly semua bilik dia queen bed. So ni bilik yang pertama. Ada queen bed dan view dekat luar, tingkap. Dan setiap bilik ada bilik air sendiri. Ni bilik yang kedua pun sama, queen bed juga. And then view luar boleh tengok daripada tingkap. So macam ni view dia, cantik kan. And then kita pergi bilik yang master bedroom dulu. Yang ni master bedroom ni kita orang yang duduk. Ni bilik kita orang masa duduk kat situ. So bilik kita orang ni boleh akses ke beranda. So dia ada beranda kat luar tu. Yang ni bilik yang terakhir, bilik yang keempat. Alright, so now kita nak ke next destination. Kita orang kat sini nak cari bus. Tapi memandangkan kita tengok tempat tu tak berapa jauh sangat. So kita orang decide untuk jalan kaki je. Okay, so sekarang kita tengah jalan daripada Airbnb kita. Nak pergi mana? Nak naik tu. Kita sekarang nak naik ke Oceanancy Lake. Tak tahulah macam mana pronounce dia, tapi lebih kurang lah kan. Kalau salah maafkan saya. Kira halal lah ya kalau salah bunyi tu. Ni kawasan dia orang main ski. Ski untuk yang beginner lah. Ada juga orang main sledge tadi, tapi tak perasan pula kat mana boleh sewa dia. Dari chalet kita orang untuk ke Oceanancy Lake tu, dia dalam 40 minit jalan kaki. Agak jauh jugalah kan. Tapi dia tak terasa sangat sebab kita orang ni banyak penyinggahan. And then sejuk. Air sungai kat sini semuanya jernih. Member kita orang ni siap try lagi air dia macam mana. Macam selalu aku mandi air swimming macam tu. Okay guys, so sekarang kita naik cable car untuk ke Oceanancy tu. Kalau tak ada pass, sebab kat bawah tu kita dah beli tiket tau. Tiket dia harga lebih kurang CHF 36 untuk return dewasa. Tapi sebabkan kita orang pakai Sweet Travel Pass, so kita orang dapat half price. Jadi dalam CHF 18 je seorang. Yang bestnya kalau anak yang kecil kan, so memang free lah kalau ada Sweet Family Card tu. Anak-anak boleh naik percuma je sekali dengan parent. So korang tengok view dia, cantik kan. Baru nak naik cable car pun dah cantik gila weh. Rasa macam setiap sudut kat New Zealand ni memang tak boleh gagal dan tak pernah gagal. The view behind us, cantiknya. Siapa ambil foto? Time ni kita orang dah sampai dekat atas. Masa kita datang ni hari bekerja tau. Jadi memang tak ramai orang. So memang best sangat sebab boleh main snow dengan anak-anak tanpa crowd. Esok main snow ke?
Ya. Macam ni. Kat sana kat atas tu macam ni. Adik. Baju Iba. Hello. Actually kalau nak pergi ke Oceanian Sea Lake tu kena jalan turun lagi ke bawah. Tapi kita orang memang tak turun lah dengan snow tebal macam ni kan. Kan nanti tergolek dekat bawah tu. So kita orang just enjoy dekat sini je, main dekat area ni. Jom Kak Ngah, jangan pegang macam tu. Kak Ngah. Kak Ngah. Kita nak hiking. Nak main sledge. Ikutkan rail tu buka, tapi disebabkan hari ni bukan hari cuti, so dia tutup. So kita kena hiking. Yeay. Buat hai Kak Kak. Hai sini. Hai. 3, 2, 1, go! Ni kejadian dia terlalu yakin, tak tahan pakai kaki. First time my sledge, dia pergi langgarnya tiang tu. Baiklah ada tiang tu, kalau tak jatuh ke bawah tu. Yakin sangat dah jadi accident macam ni. So ingat korang kalau main sledge, pilalah tahan pakai kaki. Jangan terlalu yakin ya. Ada orang accident. Alamak. Gila. Tolong. Apa telefon Fahad? Jalan kau benda. Ada accident tu kita orang tetap repeat. Best gila best sledge ni kita orang repeat. Tak tahulah berapa kali repeat naik turun bukit tu. Tapi memang enjoy gila. Sewa sledge ni dalam lebih kurang 20 CHF kalau tak salah untuk satu sledge. So kita orang decide untuk sewa 3 sledge. Adik. Okay, pergi. Okay. 1, 2, 3, go! Ya Allah, patut. Bila mak-mak main, lagi lupa diri lagi enjoy daripada anak-anak. Konon-konon guna nama anak lah nak main sledge ni. Tapi masing-masing tak sedar, lebih over daripada anak-anak. Sledge ni bukan mak budak je tahu je. Bapak budak pun sama naik jadi budak-budak. Dia orang siap beracing. Dah pernah buat kopi Ready? Pernah buat kopi. 1, 2, 3. Aku jawab. Weh, macam orang lama nampak. Actually kalau follow the real itinerary, kita orang tak lama pun kat sini. Kita orang just main sledge, tengok view, dan kita orang terus sambung destinasi kita orang ke Lake Blausi. Tapi masing-masing lupa diri, so tak sempat pergi Lake Blausi kali ni. Belum turun, kita wajiblah buat video dulu kan. Dah datang sejauh ni, tak tahu lagi bila boleh datang. So kita simpan kenangan untuk masa depan. Tinggal kawan. So dah puas main salji hari ni, masing-masing dah mula surrender dah. So kita jalan balik ke rumah. Jalan pun dah gelap, lebih kurang pukul 5 lebih lah macam tu. So kita balik rehat dulu sebab esok ada lagi perjalanan yang panjang. So kita kena simpan tenaga untuk next adventure. Semut berkawat satu-satu, hora hore. Tengok view daripada our bilik. So view kita orang punya bilik boleh akses ke beranda, tapi kita orang tak duduk pun beranda tu. Sejuk gila kat luar tu, mentak lah kan. So just tengok je daripada dalam ni.
Dekat luar tu pun senyap, sunyi, sepi. Switzerland ni satu je, bila malam dia sunyi terus kalau kawasan-kawasan yang pedalaman macam ni. Pagi ni kita dah ready nak keluar, tapi biasalah kan bila bawa dengan budak-budak ni, anak-anak, mesti ada je lah drama diorang ni. Belum sempat gerak, dah sempat lagi main saji depan rumah ni. Kadang-kadang bila kita travel dengan anak-anak ni, dia memang kita kena slow down sikit. Sebab itinerary tu memang kita tak boleh follow punya. Itinerary tu bukan untuk kita je, tapi untuk diorang juga. Biar diorang explore, main, rasa pengalaman baru. Walaupun memang kita dah tahu dah, kita punya plan tu memang akan lari sebab perangai budak-budak ni kan. Tapi momen macam ni lah yang nanti kita akan rindu. By the way, untuk hari ni kita nak ke Zermatt. Zermatt dia adalah destinasi terakhir kita orang dekat Switzerland untuk trip kali ni. Oh yo. Cucuk kakak. Kau ni, Kau tunggu sekejap. Kita di Zermatt pagi ni memang salah satu kampung yang paling cantik yang kita orang idamkan. Actually last time kita tak sempat datang Zermatt tau. So this time alhamdulillah kita dapat datang. Tengok taksi dia weh, comel lah. Dari Kandestad kita orang ke Zermatt naik train. Masa lebih kurang 2 jam lebih lah naik train. Walaupun dia agak jauh tapi okey je. Kita orang sempat breakfast dulu dalam train tu kan. Sampai je Zermatt kita orang terus ambil train untuk ke Gönegrad dulu. Untuk tengok view Matterhorn. Untuk naik ke Gönegrad ni tiket dia memang agak mahal lah. Tapi nasib baik kita orang ni ada suitable pass. Dapat diskaun 50%. Jadi harga return dia lebih kurang dalam CHF 66 je seorang. Tapi untuk view yang kita orang bayar ni memang sangat-sangat membala. Cantik weh, macam masuk dalam fairy tale. Cerita Narnia tu. Memang cantik sangat. Untuk naik ke Gönegrad ni, actually dia ada beberapa stesen lah. So, banyak stesen. So, kawasan ni memang antara laluan ski. Ramai lah yang datang untuk ski dari kawasan atas tu sampai ke bawah. So, sepanjang road dia memang ada beberapa stop untuk aktiviti ski. Masa ni nampaklah suasana dia lain sikit. Penuh dengan orang yang naik ski. Ada lift untuk naik ski tu kan. Memang best way. Baru tahu macam popularnya aktiviti ski dekat Switzerland ni. Kalau ada rezeki boleh lah nak try kan. Tapi dengan anak-anak ni memang payah lah kan. Tengok orang ski pun dah rasa seronok. Rezeki kita orang sampai ke atas ni, view Matterhorn sangat-sangat jelas. So, tapi yang tak bestnya kat sini terlalu ramai orang. Sebab orang akan start ski daripada sini kan. So kita orang tak lama pun just ambil video, gambar dan tergerak. Kita orang ambil train balik untuk turun ke Zermatt. Actually plan asalnya kita orang tak nak berhenti kat mana-mana. Terus nak turun ke Zermatt. Tapi bila nampak snow tu gebu sangat, rasa geram pula weh nak turun. So kita orang turun dekat last station sebelum sampai ke Zermatt. And then actually kawasan tu kawasan resort yang orang menginap lah untuk main ski kan. Tapi dekat situ dia sepanjang perjalanan tu ada tempat untuk main-main snow. Adalah macam tempat ruang. Snow dia kat sini sangat-sangat halus. Dia punya tekstur tu macam bedak sejuk. Tengok budak ni. Dia dekat mana-mana pun dia akan baring, terlentang, ikut suka dia je. Dia memang sangat-sangat suka dengan snow ni. Kat atas ni dia memang bergelumang, bergolek sakan dalam ni. Sampai basah habis rambut-rambut diorang semua. Panggil balik pun tak nak Punya susah, punyalah seronoknya main saji tu. Tak ingat sejuk apa semua, dengan ada yang tak pakai glove pun ada. Tak tahulah dia orang ni. Kebal betul. Lepas dia orang dah puas main saji kat atas ni, kita orang ambil train untuk turun ke Zermatt balik. Masa ni memang dah barai sangat. Dah sejuk kat atas ni. Tapi itulah, penat memang penat. Tapi puas hatilah tengok dia orang enjoy, dia orang happy macam ni kan. So satu perjalanan yang best untuk diorang. Sampai je Zermatt, actually tenaga kita orang dah mula drop. Yang paling excited sekali jalan budak kecil ni. Korang tengok. Dia dengan tak nak pegang tangannya dah rasa macam besar sangat lah tu. Kan?
Zermatt ni kita orang just jalan santai je, explore perkampungan ni. Walaupun kampung dia kecil, tapi suasana dekat sini dia meriah. So ramai orang, kedai-kedai dia pun cantik weh. View dia memang tak payah cakap lah kan, memang sumpah lawa gila. Salah satu benda wajib yang kita orang buat setiap kali trip adalah fish magnet hunting. Dekat sini memang cantik-cantik semua, tapi harga dia memang boleh tahan lah kan. Kalau tak silap hari tu fish magnet dia dekat 10 set. Kalau ikutkan murah, tapi bila di convert tu agak mahal lah. Cumanya apa tips yang kita rasa tak nak mahal adalah jangan convert bila pergi negara orang, okay? Beli untuk kenangan, why not kan? Bukan selalu kita nak boleh travel ke negara orang. So once kita dah sampai, kita mesti kena beli untuk kenangan. Kawan ayah seorang ni, dia memang pemborong. Banyak gila dia beli fish magnet. Dia terlalu geram dan obses dengan fish magnet. Memang banyak lah yang dia shopping. Actually kat sini banyak kedai souvenir. Tinggal pilih je. Sampai rambang lah mata macam-macam souvenir yang ada. Kalau cerita pasal Zermatt ni, memang tempat dia memang cantik lah. Tenang, view dia pun memang susah lah nak lawan lah. Cuma bagi kita orang, harga dekat sini memang agak keras sikit. Tambah-tambah waktu peak season kan. Lepas tu, dia rasa macam ramai sikit lah orang daripada tempat-tempat yang lain. Tapi bagi pengalaman, suasana kampung dan view gunung dia memang sangat-sangat worth it lah untuk datang. Kita orang pun plan kalau ada rezeki lagi untuk sampai ke Switzerland, kita orang nak duduk dekat Zermatt pula. Nak rasa dia punya suasana bila duduk kat dalam ni. Zermatt ni dia car free village, so memang takkan nampak lah kenderaan berpetrol tu. Kat sini hanya ada kenderaan EV. So teksi dia pun comel je, kecil je. Memang kat sini banyak kereta kuda dengan teksi tu untuk tourism dia orang. Lepas settle fish magnet, kita orang nampak kedai Lin dekat Zermatt. So apa lagi? Kita masuk lah kan beli. Actually sebelum kita orang sampai dekat Zermatt Swiss, kita orang dah cuba Lin coklat dekat Itali. Yang tu kawan I beli. Tapi bagi I dia agak pekat dan tak berapa kena sangat lah dengan teka I. Sebabnya dia rasa macam minum coklat tau. Minum coklat yang pekat tu, kita minum, kita telan coklat tu. Tapi yang dekat Switzerland ni lain sikit rasa dia. Rasa dia lebih light, lembut, yang sedap lah, sedap. Tapi tak kena pula dekat tekak kawan I tu. Dia suka yang jadi pekat macam tu. Biasalah selera orang different. Tapi yang bestnya, dia minum coklat panas macam ni, dengan waktu cuaca sejuk macam ni memang ngam sangat lah kan. So apa lagi, kita ciwi-ciwi lah sikit. Best doa weh, minum sambil layan view Zermatt. Actually momen simple je, tapi momen yang macam ni yang buat travel tu jadi lagi best. And finally guys, kita dah sampai dekat penghujung winter trip kita orang kali ni. Actually banyak sangat memori yang kita orang bawa balik. Daripada suka, duka, duka tu tak banyak lah sangat. Daripada main salji, tengok anak-anak happy, gelak je, accident, slash, dan tergolek sana tergolek sini, macam-macam lagi lah. Momen anak-anak buat perangai lagi lah kan, biasalah tu. Actually semua ni walaupun nampak biasa, tapi sebenarnya akan jadi kenangan yang kita orang akan ingat selama-lamanya. Trip yang kali ni adalah negara yang ke-14 yang kami dah explore. Alhamdulillah untuk semua pengalaman, rezeki dan perjalanan this time. Penat tu memang penat, tapi bila kita tengok balik semua gambar, video, memang rasa sangat-sangat worth it. Okay guys, thank you for watching. Tengok video kita orang yang huru-hara ni, and then follow kita orang. So thank you so much. Semoga korang semua pun diberikan rezeki, peluang dan kesihatan untuk travel bersama dengan orang tersayang satu hari nanti, InsyaAllah. Ada je cuti, terus apply, jangan simpan-simpan, okay? Okay, stay tune guys. I akan update I punya next journey, next adventure dengan family I. Kita orang akan ke Harbin, China. Stay tune, okay? Bye.